Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Minal aidin wal faizin. Maaf zahir dan batin kepada semua muslimin dan muslimat, khususnya di negeri Perak, dari saya dan warga Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Sesungguhnya kedatangan bulan Syawal disambut dengan penuh rasa gembira dan bersyukur di atas nikmat dan rahmat yang telah dikurniakan. Dalam kemeriahan kita menyambut Aidilfitri, janganlah lupa kepada mereka yang masih diuji dengan kesusahan. Jadilah umat Islam yang prihatin, yang bukan hanya menyambut lebaran dengan kemewahan, tetapi juga berkongsi kegembiraan dengan mereka yang memerlukan. Saya berdoa semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik, keberkatan rezeki, kesejahteraan dalam kehidupan dan sentiasa dipayungi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.